Ni pula stesen kereta api Yala no. Memang stesen kereta api ni usia dia lebih daripada 100 tahun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kali ni kita akan kongsikan kaedah perjalanan kita ke Yala, Thailand no. Dia bandar dia ni tak sama macam kereta api Betung ke ataupun haknya ya. Dia lebih mirip kepada macam bandar Patani. Memang jarang orang pergi sini no. InsyaAllah kali ni kita akan kongsikan kaedah perjalanan, lepas tu kaedah pengangkutan awam dia dan penginapan sekali no. InsyaAllah kalau nak tengok benda-benda makan apa macam-macam jenis aneka makanan tu, boleh tengok video saya sebelum ni lah. Okey, jom kita tengok dulu macam mana kaedah perjalanan tu. Okey, jom. Sebelum masuk Thailand, kita akan singgah sinilah, nampak bengkel ni. Sebelah kita ni Pomen no. Adi Pomen. Sebelah Pekalan Hulu ni memang kenal dia no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sebelum masuk Thailand, insyaAllah kita akan tengoklah apa yang patut, brek ke, minyak ke, servis dulu lah sebelum nak jalan jauh ni. Semoga selamat sampai lah no. Ada rosak dekat border ke, apa ke. Kita ada perkhidmatan towing juga. Kalau nak tarik mana-mana pun, insyaAllah kita akan tolong lah insyaAllah. Okey, steady. Alhamdulillah kali ni kita pusing bandar Yala modal RM70 saja no. Nampak? Kita isi minyak kat Petronas Pekalan Hulu, kita masuk pusing Thailand sampai ke bandar Yala, kita pusing dan kita balik. Ada satu bar lagi baki no. Tadi sebelum bertolak ke border, sebaiknya kita singgah dulu di Gerbang Keruh ni, nampak tak ni? Kat sini pun ada banyak juga kudapan yang kita boleh beli, goreng pisang lah apalah no. Sebab kadang-kadang tu di border ni musim-musim cuti ni memang ramai nak kena beratok panjang. Jadi ada juga habuan untuk kita makan-makan apa sambil duduk tunggu tu. InsyaAllah berbaloi beli kat sini. Sedap pula ni. Ni masjid terakhir Kampung Air Panas. Kira lepas ni border lah no. Okey. Di masjid ni, depan masjid ni balai polis Kampung Air Panas. Jadi urusan-urusan cok pasport ataupun cok geran ke, kat sinilah orang berurusan lah. Bab insurans pula, insyaAllah jangan risau. Sepanjang jalan nak ke border ada banyak kedai-kedai insurans ni no. Nampak? Buat kat sini. Modal dalam RM30 saja insurans tu no. Hak ni yang paling minimal lah no. Untuk urusan border pass pula, insyaAllah jangan risau no. Dekat border ni dia ada pejabat immigration sebelah kiri dia tu. Jadi sat saja no. Saya pergi itu dalam sejam lagu tu bawa surat beranak lengkap dengan IC apa semua. Buat sat sajalah. Staff immigration sini pun semua steady, bagi layanan mesra dan berjiwa masyarakat. Dekat immigration Betung ni saja kita kena sidai juga, dekat sejam lebih juga no, nak beratok cok. Dia. Tapi tak apa, alhamdulillah lepas kena pujuk dengan nasi kaumuk dekat Betung ni. Hak ni depan pasar Betung ni, pasar basah Betung ni. Kira alhamdulillah kira selga lah no. Ni kenal tak ni? Ni miangkam dia pakai daun kaduk tu. Habis makan nasi kaumuk, kita terus bertolak ke Yala no. Perjalanan ambil masa dekat 2 jam juga no. Kita drive pelan-pelan gitu lah no. Jalan dia pun boleh dikatakan selesa, nampak tak? Seronok hijau saja perjalanan tu no. Di tengah perjalanan ni kita jumpa satu empangan dan kita berhentilah ambil gambar no. Tengok macam mana view dia. Subhanallah, memang lawa lah. Puas hati, nampak? Nampak empangan dia tu? Ni memang siapa lalu akan berhenti lah kat sini ambil gambar no. View dia cantik. Alhamdulillah sampai dah bandar Yala, nampak tak? Tu dia. Kita check in di hotel ni, nampak tak? Yala Rama. Harga dia pun berpatutan, bilik dia pun selesa insya-Allah. Single bed nampak satu di sana. Bilik memang selesa lah. Yang ni yang kita kata harga dia 1,300. Memang cukup lah untuk kami berlima duduk kat sini kali ni. InsyaAllah, jom. Tengok cantik kan? Bilik yang kita tengok bilik yang ni pula. Bilik yang tengok luar. Dia. View dia pula luar tu. Tu. Dah nampak bandar Yala, kita nampak seketui ni. Puas hati dah. Kereta parking bawah tu kan, nampak? Siapa dia ni? Macam kenal ni. Okey. Ni pula stesen kereta api Yala no. Memang stesen kereta api ni usia dia lebih daripada 100 tahun lah. Nampak tak? Kalau kata naik kereta api ni, tiket dia kalau nak pergi Golok 100 baht, Patani 80 baht, haknya 45 baht, Bangkok pula 300 baht. Ni semua kelas 3 lah ni lah, third class. InsyaAllah murah berbalik. Memang old school lagi dah jalan kereta api, nampak tak? Budak-budak tu kalau landasan lagu tu Ni stesen kereta api dia. Hak bawah tu nampak tak, tut-tut kecil-kecil tu kan? Ni untuk yang lokal punya, kenderaan untuk lokal. Kalau yang tu dia antara wilayah nak pergi Patani ke apa, nampak tu? Boleh sewa kat situ kereta. Kalau belah sana nak pergi jauh lagi sampai ke
Golok apa semua belah sana lah, van sana. Kalau kata kita nak naik kereta api, kita boleh parking kereta kat sini lah, tepi stesen kereta api ni. InsyaAllah selamat. Sini 24 jam dalam kawalan lah no. Ni kita patah balik daripada Yala ke Betung no. Kita singgah kat sini Zat, nampak tak? Oh, dari Betung ke Yala, tengah-tengah tu dia ada satu tempat perhentian yang lawa macam ni, contoh dia ni. Oh, nampak banyak replika dengan ada buah dia, dengan ada kereta dia. Nampak kubota dia tu. Oh, tu buah belah sana tu. Buah sak-sak buah kan. Ni burung. Syok dia burung. Bila balik Betung ni nak cari hotel satu cerita bukan senang lah, ya Allah. Musim cuti sekolah memang selalunya hotel-hotel belah Betung ni full. Sebab dia kawasan ni hidup noh, malam pun hidup. Pusing. Alhamdulillah jumpa Abang Zan noh, dia tolong adjust bilik hotel ni satu, nampak tak ni? Alhamdulillah boleh tahan lah selesa noh, nampak tak? Nampak tak tu? Masuk kawasan ni nampak ada bulan bintang banyak. Kita ni Abang Zan noh, bikers Betung. Okey, Assalamualaikum. Ada Abang Zan mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang banyak, sahabat kita yang datang ke Betung ni. Anda kata kalau kawan-kawan datang ke Betung ni, cari Abang Zan di Biker Station P-Stop 410 Betung, Thailand. Carikan, pastikan logo yang signboard batu kuning tu, Abang Zan punya signboard Biker Station. Kat sini ada masalah, insyaAllah Abang Zan boleh tolong. Bilik hotel ada kan? Rumah ada, hotel pun ada, SIM card ada, insurans ada, baju macam-macam, baju baru pun ada ni yang tengah pakai ni. Ni yang latest baru. InsyaAllah datang nanti cari Abang Zan. InsyaAllah Abang Zan support dan Abang Zan tolong. Okey, Abang Zan, terima kasih. Okey, terima kasih. Kalau kat Betung ni memang malam-malam meriah lah noh. Memang penuh orang duk jual kat tepi jalan lagu tu noh. Memang nak beli barang-barang memang sesuai lah mai kat Betung ni jalan. Nampak tak? Tu dia tu. Makanan dia pun ada juga pasar malam untuk beli makanan noh. Jadi bolehlah sesuai juga untuk jalan-jalan. Yang seronoknya hotel Abang Zan ni memang dekat dengan 7E noh. Tak sampai 300 meter lah, jalan kaki sat dah sampai dah 7E. Boleh beli macam-macam noh. Macam-macam ada roti, ada kek apa semua. InsyaAllah halal. Tengok yang tukang buat tu pun. Boy. Tu dia. Tu dia tu. Dah habis membeli belah apa semua kat belah 7E ni. Kita pun mula betul lah balik ke border nak cop balik Malaysia lah. Alhamdulillah. Kalau ada lebih kurang dalam video ni, harap mohon maaf dan tolong perbetul lah. Okeylah, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.